So tengok contoh, tekan brake. So brake ni dia akan stay lah. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat siri mengenai motosikal SYM ADX TG yang aku pakai ni. Jadi jangan lupa tekan button subscribe dan juga loceng untuk notification. Okey, dalam video kali ni aku nak tunjukkan yang aku nak pasang brake lever. So kenapa aku nak tukar brake lever ni? Sebab sebelum ni aku ada buat video apa yang aku tak suka dekat motor ni. Dan salah satu dia adalah dia tak ada parking brake. So untuk selesaikan masalah parking brake ni, so aku belilah brake lever yang ada parking brake ni. Jom kita tengok dengan lebih dekat pasal benda ni. Okey, kalau tengok dekat brake lever pada bahagian kiri ni, so dia tak ada parking brake. Jadi untuk parking tu agak susah sikit sebab bila parking dekat kawasan yang berbukit ke apa, nak parking tu rasa takut motor ni menggelunsur sebab brake dia ni dia tak ada lock. So untuk menyelesaikan masalah tu, so aku belilah ni. Aku beli brake lever ni yang ada button parking brake ni. Ni. Benda ni. So macam mana benda ni berfungsi? So kalau tengok dekat sini, ini adalah dia punya lock mechanism dia, dan dekat bawah ni dia ada satu lever yang mana kalau aku tekan benda ni, so batang ni dia akan duduk kat bawah ni dan dia akan stay still lah. Dia akan duduk diam dan nampak button dia dah tertekan. So kalau aku lepaskan, nampak, so dia akan ternaik balik. So benda ni dia akan duduk dekat lever lah, dekat sini, lever brake ni. Nak tengok dia punya function dia tu, nak tak nak kena pasang dululah. So jom aku tunjukkan cara pasang. Tapi sebelum tu aku akan buat yang paling senang dulu lah. Yang paling senang yang lever belah kanan. Kita buka yang lever kanan dulu, baru kita buat yang lever kiri yang ada parking brake ni. Okay, untuk buka brake lever ni, kalau tengok dekat handguard ni, dia ada dua skru. Satu dekat sini dan satu lagi dekat bahagian sini. Dia ikat dekat lever punya, dia duduk dekat lever punya lock ni. So kita kena buka dulu handguard ni, lepas tu baru boleh masukkan dia punya brake lever ni. Okey, untuk buka lever guard ni kita perlukan Allen key 5 dan juga spanner 8. Ni brake lever yang baru, so proses pasang dia samalah. Korang kena letak dulu lever kat sini. Lepas tu jangan lupa korang punya handguard sekali. So handguard dengan lever ni masuk sekali dia punya lock ni, supaya dia tak bergerak. Masa function brake, ikat dulu lever handguard ni dengan tepi punya lock ni, Allen key. Ketatkan dulu sebab nak adjust nanti. Skru asal pakai balik. Nut bawah dengan spacer pakai balik. Okey, dah secure bahagian ni, boleh ketatkan balik yang tepi ni. Kalau tengok dekat lever ni, dia ada marking nombor 1 sampai 5. So ini adalah dia punya adjuster lah. Kalau yang sebelum ni, yang standard ni, dia ada adjuster dia daripada 1 sampai 4. Boleh adjust lah kedudukan dia. Macam sebelum ni aku pakai yang 3. So yang ni dekat kedudukan nombor 6. Sorry, ada 6. So ini boleh adjust lah kedudukan brake. Korang nak yang macam mana? Kalau korang suka yang jenis rapat, rapat lah. Macam aku suka dia duduk jauh sikit. So, aku pakai yang paling maksimum lah, 6. Okey, yang bahagian kiri ni dia tricky sikit sebab dia ada lock mechanism ni kan. So untuk pasang dia, apa-apa kita buka dulu handguard ni. Lever yang baru, kita masukkan dulu lever dia sebab yang ni dia agak leceh sikit.
sebab korang nak kena pasang dia punya lock tu. So ini adalah dia punya yang dia bagilah. Kalau skru yang asal dia yang ni. So aku tak tahu benda ni sampai ke tak sampai bawah sebab tengok dia pendek. So kita try dulu. Dan aku rasa kena pakai skru yang asal lah. Sebab ni pendek ni aku rasa. Kalau aku tak pakai lever guard mungkin okey. Tapi sebab ada lever guard ni, so aku rasa kena pakai juga. So aku cuba pasang ikut pack yang asal dulu. Asal masuk balik. Okay guys, so kalau pakai skru yang dia bagi, memang takkan sampai bila korang pakai handguard ni. Nak tak nak kena pakai skru yang asal dia. Lepas tu nut aku kena pakai yang dia bagi. Dan juga dia ada bagi satu washer yang bergerigi macam ni. So yang ni kena letakkan dulu dekat bawah. Lepas tu masukkan dia punya yang dia bagi ni tempat lock tu duduk dan pastikan kedudukan dia macam ni lah, yang ada step ni dekat bahagian atas. So dia akan duduk macam ni, lepas tu ikat lah. Okay, lepas tu jangan ketatkan lagi sebab sekarang ni kau nak positionkan bahagian brake ni. Bila kau tarik tu, untuk dia lock tu, benda ni dia kena masuk dekat ruang bawah yang kita set tadi tu. So bila dah ketatkan, harapnya dia tak bergerak lah sebab dia dah pakai yang washer yang ada gigi-gigi tadi tu. So bila kita tarik brake, kita boleh tekan dan brake tu dia akan stay lah. Kita pasang tu, ketatkan balik side mirror. Mungkin aku pun kena cari side mirror yang lain kot. Aku nak cari yang ada jauh sikit side mirror ni. Alright, settle pemasangan brake lever sekali dengan parking brake. So tengok contoh, tekan brake. So brake ni dia akan stay lah. So kalau aku nak lepaskan, just tarik je brake. Okay, so settle. So next video aku akan tukar pelapik pemijak ni. Lepas tu dia ada guard dekat tepi ni. So kalau andai katalah jatuh, so dia cover lah sikit. Aku tak nak pasang yang besi bar tepi tu sebab aku tak nak menambahkan berat lagi dekat motor ni. So aku pakai yang kecil tu je lah. Sekurang-kurangnya dia adalah cover sikit. Alright, so sampai sini saja video untuk kali ni. So itulah dia cara-cara untuk tukar lever brake dan juga parking brake. Jadi kalau ada sebarang komen, korang komen kat bawah. Aku cuba jawab yang mana aku mampu. So korang tekanlah button like, share, komen apa kejadah semua kat bawah tu. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.